Okey, soalan 9. Okey, tunjukkan bahawa M1 equal M2 dengan keadaan M1 dan M2 masing-masing ialah kecerunan L1 dan L2. Alright. Kau dapat macam ni, kecerunan selalu kita kena cari right angle triangle. So, theta 1 equal theta 2. Dia kena sama. Okey, theta 1 tu. Baru kita gradient dia sama. So, cikgu buat right angle triangle. Okey, ni kita ni right angle triangle. Jadi, kita tahu theta opposite adjacent kena sama. Jadi tan theta O over A. Jadi maksud tan theta 1 mesti sama dengan tan theta 2 kan. So kesimpulannya M1 equal M2. Macam tu. Alright, seterusnya. Okay, quadrilateral PQRS has an area 36 unit square. It is given that point PQR is and H equal 3K. Dia dah bagi tahu dah H equal 3K. Find the values of K. So, okay, cikgu gantikanlah negative 5H ni negative 3K. Okay, dengan 3K. So, kita dah ada area 36. Okay, masukkan dulu semua koordinat. Cikgu buat anak panah tu dah harap. Okey, pastikan kamu tunjuk working step yang penuh di mana. Kalau cikgu masukkan hasil tambah bagi darab yang warna merah dengan kita tolakkan hasil tambah dengan darab warna hijau. Macam ni mesti bracket besar, tolak bracket besar dah ada modulus. Okey, kita simplify. Okey, 1 over 2 tu cikgu bawa ke kanan. Jadi 2 times 36 dapat 72. Okey. Alright, selesai. Seterusnya. Alright, bila cikgu hilangkan modulus, apa berlaku pada 72? Plus minus. Jangan lupa wajib ni plus minus. Okay, sebelah left hand side ni cikgu boleh simplify lagi. So, that mean we have two values of K. One positive 72, one when negative 72. Okay, this is positive 72. Kita akan dapat K kita negative 7 over 3. Okay, when our 72 is negative, kita kira, alright, kita akan dapat K kita positif. So, ada dua nilai K. Okay, seterusnya. Point T move along circumference of the circle with diameter PR. Okay, dia kata T move along circumference. Circumference tu maksudnya membentuk bulatan lah. Jadi the locus kita adalah bentuk circle. Jadi kita kena cari dah kalau circle tu, cikgu lukis dulu. Okay, kita ada P and R yang terlibat. Okay, dengan T is locus. So kita nak tahu, okay, locus T kat luar ni. Jadi kita nak tahu, okay, this is origin. Yang tengah-tengah ni origin. Jadi cikgu kena cari dulu our center ni, the midpoint of PR. Okay, so nak dapat tengah-tengah tu baru kita tahu locus T ni bergerak sentiasa berapa unit daripada center kita. Jadi kita kena cari midpoint. Okay, midpoint PR masukkan, tunjuk dulu prosesnya. Okay, kita dapat 0,3. Okay, this is 0,3. Okay, so kita kena tahulah that mean distance PO to OT, okay, equal. Macam tu. Sentiasa samalah. Okay, jadi TO equal OR. Jadi TO adalah locus kita tadi. OR is distance. Maksudnya kita carilah, masukkan hati-hati T dengan O dengan R. Jadi kita dapat hilangkan square root. Alright. Hati-hati expand and simplify. Bawa semua sebelah kiri. Kita susun x square, y square and number. Y atau x and then number. Okay, selesai. Okay, soalan seterusnya. Determine whether the point negative 3 and 2 lies on the circumference. Macam mana kita nak tahu negative 2 dengan 2 ni terletak pada lintang bulatan. Jadi kita tak kena pastikan titik ni satisfy the equation of the locus. Locus kan berada kat bulatan. Jadi we have to substitute negative 3 and 2 in the locus equation. Okay, kita gantikan x, y. Okay, simplify. Simplify lagi.
Okay, so for your left hand side negative 3 and right hand side 0. Negative 3 sama ke dengan kosong? Tak sama. So you have to write is not equal. And then kalau tak sama, that mean titik ini tidak terletak di atas lilitan bulatan. Jadi no lah. Okay, ni wajib tunjuk.